dan pengantin lelaki terima nikah bagaimana yang tadi terbakar lafaz yang selarahan iaitu arti terima nikahnya dengan mas kahwin yang jadi sebelum kita buat yang sebenar, biasanya saya akan buat simulasi lah. Tak apa sebab kita jalan sekali dalam jalan itu. Jadi kita test dulu. Kita test dulu lah. Ini tadi lepas saya sebut nama mas kahwin, saya boleh sunat. Jadi ambil jawab dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad Amirul Ashraf bin Abdul Majid, aku mengahulukan nikah dan aku menikahkan nikah agar Raja Amirah binti Raja Yahya yang berwakil walinya kepadaku pada menikahkannya dengan kita dengan mas kahwin sebanyak 1,000 ringgit dengan menikahkannya dengan mas kahwin tersebut. Paling kuat sikit ni. Ini sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Wahai Muhammad Amirul Ashraf bin Abdul Majid, aku mengahwinkan engkau dan aku menikahkan engkau akan Raja Amirah binti Raja Yahya yang berwakil walinya kepadaku pada menikahkannya dengan engkau dengan mas kahwin sebanyak 1,000 ringgit tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang disebut itu. Tak sih. Yalah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah maka sempurnalah majlis akad nikah di antara pasangan